Hai, apa khabar Komang? Okey Komang, ni lah rupa bilik kita orang. Weh, Mana? Yo. Hai, apa khabar Komang? Welcome back to my channel. Untuk aku video kali ni, aku nak review dekat hotel butik estetik dekat Puchong. Ni dia Komang, Bespoke Hotel. Kalau kau nak tahu apa lagi yang best dekat hotel ni, jom follow aku. Dah pastikan kau mau tengok video aku sampai habis, okey? Let's go Komang. Okey, kita dah sampai area Puchong dah. So nak menuju ke hotel lebih kurang 1.5 km lagi masuk ke kiri. Depan sikit lah. Ni dekat jalan besar ni. Jalan besar hala ke Putrajaya ni. Sini memang jam lah, biasalah, standard lah. Kalau Puchong tu, area sini memang kereta banyak lah. Oh, Bespoke sini lah. Oh, belakang Setiawak lah. U-turn depan ni lah. So, hotel dia dekat depan ni hotel dia. Kita nak mencari parking sekejap. Parking kereta. Okay, jom kita menuju ke parking. Aku tanya staff dia. Nak menuju ke parking, dia kena parking ke basement Setiawak. Kena pakai Waze tau. Aku on the Waze ni. Pakai Waze. Tak boleh pakai Google Map. Kalau pakai Google Map takut terlajak. So kita ikut lah dia punya maps daripada ni, Waze ni. Oh, hotel belah kiri. Lobby dia dekat belah sini kan? Itu lebih Bespoke Hotel. Boleh pakai sini lah. Ni kalau tulis ni kita untuk hotel guest lah. Sini kak. Sebelah kanan. Jom. Okey, sampai dah. Okey. Kat nombor 3 lah. So yang ni hotel punya wifi dengan password. Okey, baik. Breakfast tingkat 5 pukul 7 sampai 10.30 pagi. Okey, baik. Breakfast kat mana Tingkat 5. Oh, tingkat 5. Bukan kat sini okey. Asyik bawa kereta kan? Bawa kereta pakai bawah. Nanti sebelum keluar tu scan dekat kaunter kita baru boleh. Scan yang kat Tashengo betul. Untuk validate Okey, baik. Kira parking sini free lah. Parking free, betul. Okey, baik. Nanti keluar masuk boleh je. Yang penting scan sini dulu. Kena scan dulu Okey, baik. Okey bang, terima kasih banyak Dekat sebelah kanan aku ni ada welcome drink Komang. Kau datang kemari sebelum check in, jangan lupa minum air lemonade dulu. Okey. Lepas tu kat tepi ni ada the touch shop comel tempat dia. Ni saya ada apa nama? Ada microwave untuk panaskan Maggi selalunya dengan air. So ada macam barang-barang basic panadol semua kat sini lah. Lepas tu kat sini macam-macam ada Komang. Ni kira minimart lah. Minimart dekat Bespoke Hotel lah. Ada Maggi Korea lah. Tu macam-macam lah. Ni kakak suka ni. Mi Korea ni. Ni kopok-kopok bawah ni. Kopok. Macam-macam ada ni jajan ni. Pening aku tengok ni dia orang tak nampak ni. Ni orang anak nampak ni. Habis diborong air belah sini lah. Ada air apa ni? Ada taping-taping. Okey lah, semua air minuman ringan lah. Air kotak ada susu bawah tu. Cik comel dia. Kita cari dek, mana bilik kita? Kanan. Ni dek, dah sampailah bilik kita. Okay, siapa dah buka? Okay. Assalamualaikum.
Ni lah apa bilik kamu. Asyik ada partition ni. Cantik. So bilik aku stay nama dia executive room. Kalau tahu dia punya info detail dan harga bilik aku stay ni, kau boleh refer dekat description di bawah video aku. Jom kita start kat sini dulu. Aku nak dia punya makeup table dia. Cermin depan ni, ya Allah, besar gila. Dia kalau makeup ni memang puas hati ni. Selesa. So sebelah makeup table ni dia punya open wardrobe. Dia tak ada almari tau, open wardrobe. Dia ada hanger kat sini. Untuk bag semua boleh letak sini. Lepas tu dia punya bawah ni ada apa? Ada safety box di bawah. Dan sebelah side ni ada ruang kecil lah, boleh letak beg-beg kecil. Lepas, no problem. Next, jom kita tengok dia punya toilet. Okay, kita buka pintu dulu. Okay, toilet dia cermin besar juga kat dalam. Lengkap. Dia punya toiletries semua ada. Lepas tu dia punya hair dryer di sini. Lepas tu dia bukan ni saja tau. Dia pecah dua Ada satu lagi partition untuk shower room. Tapi bukannya macam bagi cermin lah. Bukan sliding door, bukan. Dia just dia asingkan dengan batu ni. Lepas tu shower room di sebelah sini. Nampak tak? Ni shower room dia. Siap ada raining shower kat atas ni. Oh, sini kalau air panas ni sedap mandi ni. Kena kalau pressure air kuat, lagi sedap mandi. Jom kita ke depan balik. Aku nak cover kawasan ni kawasan work desk ni. Work desk dengan minibar di bawah TV ni. Tengok apa dia mau bagi. Jom kita ke sini dulu. Oh, ini macam kapsul ni. Ini kapsul apa ni? Kapsul Aristo ni. Oh, misal ada coffee maker ni. Oh, belah sana coffee maker dia. Ya Allah, tak perasan. Ni dia punya amenities untuk drink. Okay. Lepas tu di dalamnya ni mini fridge dengan air drinking water. Lepas tu dekat sini ni dia punya kettle air. Jom tengok dia punya coffee maker. Oh, ada coffee maker Aristo kat sini. Oh, mantap. Boleh lah kena kopi lagi. Tapi dia bagi 2 kapsul lah. Nak lebih kena beli lah. Oh, ada coklat lah dia bagi. Oh, ada coklat. Comel. Ada bentuk donat lah, bentuk love lah. Oh, okey. Terima kasih Bespoke Hotel. Macam biasa lah kau mau. Nak try demi tilam lah. Tilam king dia. Boleh go ke tak boleh go? Kat sini sandalnya. Buat perasan. Ni kan dekat wardrobe. Patut cari belahan tak nampak. Dekat laci sini. Jom kita try dia punya tilam king dia. Okey tak okey? Okey. Dia tak tenggelam. Dia firm. Firm tilam dia. So bila duduk dia terletak kemas lah. Lepas tu bantal bagi 4. Ada satu bantal besar kecil sini. Bantal pun lembut bantal dia. Selesa bantal dia bang. Selesa. Bantal dia standard size lah. Okey. Tapi penting besar lah. Kalau 2 orang tu memang selesa sangat. Kalau ada anak kecil seorang 2 pun memang lepas. Sebab dia punya tilam besar kan. So tak ada masalah. Udah hujan lebat kat luar ni. Nasib baiklah sebelum kita orang sampai tadi tak hujan. Ni baru hujan lebat. Dah sampai bilik okey lah. Relax sikit. Kalau hujan pun tak ada hal. So ni view bilik kita orang. Nampaklah ada short lot depan ni. Lepas tu Lotus punya store. Lotus punya store seberang jalan sebelah sana. Sebab kita punya hotel ni betul-betul dekat kawasan Setia Walk Mall. So kalau nak ke mall Setia Walk pun senang. Jalan kaki dekat sikit je. Di sebelah je dah sampai lah. Alhamdulillah selesailah aku punya room tour. Kejap lagi lah baru aku nak pergi pusing-pusing kawasan hotel, tengok apa lagi fasiliti yang ada. Kamu jangan pergi mana. Follow je aku, okey? Untuk dinner malam ni, kita orang lepak dekat satu Hidden Gems dekat Puchong. Kedai 108 Hideout. Jom tengok macam mana apa kedai. Dia masuk ke dalam sikit ni. Oh, tapi kereta banyak bang. Mesti ramai lepak makan kat sini. Jom. Mau kita. Tender
Ada macam mana? Sedap? Chicken tender? Sedap Besar chicken tender lah. Makan apa tu? Fries? Oh, chicken tender tak? Oh, ni mozzarella Yang ni? Sedap mozzarella tak? Mozzarella stick Oh, sedap Boleh tarik? Saya tarik tak? Tunjuk sikit. Oh, mantap lah. Oh, panjang lah. Oi. Dahsyat. Rumah, aku nak try rasa dia punya tu, spaghetti tu. Spaghetti apa nama masak lemak Masak lemak cili api. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Dia makan rumah. Dia sedap. Sedap dia punya cili tu. Tapi memang pedas lah. Tapi layan. Dia punya daging masak lemak tu pun sedap. Lembut. Dia mantau ni dia sekali dengan butter chicken tau. Aku cubit sikit lah. Ui, panas lagi mantau tu. Sikit. Ui, besar ayam dia. Macam mana nak makan ni? Ya Allah, tumpah. Nampak ni? Okey, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut. Tapi macam kena pula. Ayam butter. Ni butter milk ayam ni? Ayam butter milk dengan mantau kena pula. Okey. Ulung besar ayam dia. Tapi lembut. Layan lah. Ranggut di luar, lembut dalam, mesra yang kuah dia. Terbaik. Nah. Hai, selamat pagi Roma. Aku nak breakfast ni. Breakfast ni di level 5. Jom tengok. Apa menu menarik kat sini. Let's go. Oh, ni restoran dia. Hai, selamat pagi. Jom kita mulakan daripada sebelah kiri tu. Sebelah kiri ni semua yang menu berat lah. Ada apa tu, nasi lemak. Nasi lemak. Oh, nasi lemak hijau Nasi lemak ni sambal dia lah. Sambal. Lepas tu mi goreng. Macam mi goreng mamak campur telur ni. Lepas tu yang belah sini section mi kari. Ni mi kari pun sedap ni. Mi kari. Ini dengan noodles lah. Lepas tu pau ada. Ada pau. Oh, pau. Dia punya pau lah. Asal pau kacang merah dengan pau kaya. Yang dia ni chicken porridge. Ada chicken porridge lah. Okey. So untuk yang makanan ringan dengan western food semua belahan lah. Dia punya pastry, dia punya western food, minuman semua belahan lah. Okey, Koma. Ni antara menu yang aku ambil lah. Actually dekat sini menu not bad ke. Banyak juga pilihan dia. Tak adalah orang kata limited choice. Ada bubur, ada mi kari, ada nasi lemak, mi goreng, macam-macam lah. Ini western food. Okey, not bad. Nak rasa nasi lemak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting dia punya sambal sedap. Nasi berlembut. Okey, not bad. Nak rasa mi goreng pula. Jual campur telur ke dia. So okay, not bad lah. Dia tahan lah. Ni aku nak try dia punya apa nama, dia punya mi kari lah. Macam ni dia punya pergi je. Aku memang peminat mi kari bang. Aku kalau sup kurang sikit. Kalau mi kari tu yang aku ambil lah. Sebab ada pucuk, ada toge semua, kacang panjang. Menarik Bismillahirrahmanirrahim. Dia lebih rasa kari daripada lemak. Dia macam apa tu,
Macam mi kari mamak pula. Alhamdulillah, settle lah aku makan. Aku nak pergi tengok dia punya pool. Poolnya sebelah restoran je. Pool dia. Jom tengok macam mana rupa pool dia. Kita ke depan sikit ni lah rupa pool lah. Simple je. Dia manjang. Edit malu. Wah, tangga ni. Okey lah. Belah sini cetek lah. Belah sini cetek. Terus sebelah depan ni. Belah depan ni dalam sikit lah. Ni untuk dewasa lah. Dia macam ni lah. Dia simple lah. Tapi view dia view Bandar Puchong lah. Nampak? Syukur Alhamdulillah. Selesai sudah aku punya review dekat Bespoke Hotel di Puchong. Hopefully korang enjoy tengok video ni. Semoga video ni memberi sikit info dan manfaat kamu semua. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada aku next video. Bye bye kamu. Assalamualaikum.